Setiap jin, tuan-tuan, bila kita memahami amalan ahli sihir ini, bila mereka nak perintahkan jin-jin ini untuk melakukan satu urusan yang penting seperti naik ke langit, mendapatkan berita tentang esok, tentu sekali bayarannya adalah kesyirikan. Dia memang nak jadikan seseorang itu jahat, kufur, syirik, segala package. Bila satu orang tu melakukan hal itu, barulah dia akan tunaikan. Itu pun belum tentu betul ke tidak. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan siapa yang datang kepada ahli tilik, tukang tilik ataupun orang-orang yang melakukan sihir, maka dia itu telah kafir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Pasti Manfaat. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Muhammad dan Al-Quran ini bukanlah perkataan syaitan. Al-Quran ini bukanlah perkataan syaitan. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nampak macam takkan Allah terangkan itu je kepada orang musyrikin Makkah. Maklumat-maklumat yang ada pada wahyu itu bukanlah perkataan daripada syaitan-syaitan yang direjam, syaitanir rajim. Kalimah syaitan ini diambil daripada perkataan syaitanun, yakni jauh daripada kebenaran. Bila Allah Subhanahu wa taala kata wahyu itu bukanlah daripada jin dan syaitan, ini bersangkut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang menerangkan halnya Jibril yang muta'in thamma amin, taat, tak sama macam jin-jin yang dia perlu dibagi upah. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan man atakahinan au arrafan, siapa yang datang kepada ahli tilik, tukang tilik ataupun orang-orang yang melakukan sihir, fakatharalah, maka dia itu telah kafir. Kerana orang-orang antara sifat ahli sihir ini dalam penipuan mereka, mereka perlu dibayar untuk memberitahu tentang hal-hal berkenaan dengan jin, intipan mereka di langit dan seumpamanya. Setiap jin, tuan-tuan, bila kita memahami amalan ahli sihir ini, bila mereka nak perintahkan jin-jin ini untuk melakukan satu urusan yang penting seperti naik ke langit, mendapatkan berita tentang esok, tentu sekali bayarannya adalah kesyirikan. Jin itu akan memberikan syarat, sekiranya mahu saya selesaikan siapakah yang membunuh orang itu semalam, syaratnya senang, awak perlu bunuh jiran awak 2 orang. Dia memang nak jadikan seseorang itu jahat, kufur, syirik, segala package. Bila satu orang itu melakukan hal itu, barulah dia akan tunaikan. Itu pun belum tentu betul ke tidak. Tetapi ini tidak berlaku kepada wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Sangat-sangat berbeza. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang muta'in, jelas sekali ianya tak sama halnya dengan jin-jin yang ada pada ahli-ahli sihir. وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تعالى, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan, dan tidaklah layak bagi mereka untuk membawa Al-Quran itu turun, dan mereka pun tidak akan mampu untuk melakukan hal sedemikian. Sesungguhnya mereka innahum anis sam'i la ma'zulun, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu di langit. Mereka tak akan boleh kerana Al-Quran itu terlalu tinggi tempatnya, sedangkan mereka hanyalah di langit dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di langit dunia itu, itulah tempatnya direjam syaitan-syaitan. Hanya sekadar itu, sedangkan Al-Quran jauh lebih tinggi daripada itu. Mereka tak mampu untuk mendengarnya pun. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء